Good morning. Selamat pagi korang. Hari ni izin dekat Johor. Jumpa korang tengok pemandangan daripada tingkat 25 ni. Gayat tu gayat lah. Okay, sepadan lah dengan Singapura. Cuba tengok. Wah. Hai, Arish dekat Johor. Saya nak pergi Legoland. Hai, kita dekat Legoland. Untuk kali kedua. Bawa Arish jalan-jalan sebab kita pakai annual pass. Untuk korang yang selalu datang Johor, you all boleh masuk Legoland banyak kali sebab kita orang buat annual pass. So dalam setahun tu boleh masuk sampai setahun lah boleh masuk. Okay, mula kita kena tengok peta. Nanti sesat kan, sebab kita nak pergi tempat yang kita tak main lagi. Sebab hari tu dah datang sini, dah main, tapi ada tempat yang kita tak main lagi. So kita nak pergi kat tempat yang kita tak main tu dulu. Bosannya kipas. Alah, tengok. Ada jalan-jalan ke? Best tak? Best. Tu Abah. Main yang kita tak main lagi. Cepat. Ada kapal lanon. Ada tengok, ada kapal lanon. Kita dah nak sampai tempat yang kita nak pergi tu. Arash, kita dah nak sampai, Arash. Sali. Anda suka pergi Legoland? Lain apa, Arash? Lagi tu. Ya tu Risara. Arish dengan Mama. Mama nak rekod. Ada dengan Abah. Okay. Boleh? Okay. You duduk belakang lah. Ada duduk depan dengan Abah. Jangan berdiri. Alah, Mama ada. Tembak. Ada tembak laba-laba. Ada. Mana ni? Tu. Tak makan. Apa ni Arash? Takut? Kenapa takut? Cucu lah. Ada. Dah. Habis ke? Nampak? Ya. Naik kereta tak best. Tak beres. Takut. Takut apa? Takut apa? Orang kerja, kita merendak. Ada orang korang. Syok jalan time ni. Ada orang korang. Okay, next ialah Ninjago. Okey lah. Tak nampak. Tak nampak ninja lalu. Dia kena pakai lah. Dia kena pakai sebab nanti kalau tak pakai tak nampak sebab dia kartun. Sebab dia kata. Yang mana kartun? Jom. Ada duduk tengah. Okey? Ada dengan abang dan mama. Ada duduk tengah. Okey. Ada. Hai. Kak hai. Ninja. Kak ada nak main ninja. Ada keluar puasa tak, Arash? Ada keluar puasa? Lagi, Arash? Ya.
Ni yang T-shirt Jago. Dah tak pergi. Weh, cakap zoo tu bukan zoo. Ni Lego 20 ada macam apa banyak kartun-kartun comel. Biarlah dia main apa yang dia nak. Mana ni? Apa? Tak nak playground. First time datang tempat macam ni tak ada orang. Bukan tak ada orang lah sebabnya orang kerja kan. Kita nak masuk dekat Friends 4D ni. Nyam, cakap ada buat Lego. Ada. Tengok wayang. Ha, tak sebab pasal apa? Betul. Macam biasa dia tidur. Abah. 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 Thank you for visiting the Tak yang ni Yes. best sebab apa? Sebab ada air-air kan? Kan? Cerita best. Ara suka yang ni. Tadi basah di tangan. Ya? Dah jam. Nasib baiklah Ara suka yang ni. Tiga. Journey. Next kita nak pergi naik tower. Macam kat Tamisari lah. Tamisari mesti kecil lah. Okay, kita nak naik dia macam Tamisari lah. Tengok suasana kat dalam Legoland. Ada tu hotel Lego? Nampak tak hotel Lego? Nampak? Allah berkati Johor. Ada pintu tu di nampak. Nampak? Ada roller coaster. Yang mana dia pusing? Naik train nampak ni. Nah. Kawasan ni hari tu Faris dengan Mak semua dah naik dah. Ada roller coaster dinosaur. So bulan ni ada benda best. Lego flower. So kita nak tengok Lego flower. Wah, gila dia buat Lego macam ni. This all Legos. Gila lah dia buat Lego macam ni. Ni semuanya Lego korang. Ada Reflesia. Cantiknya. Tak larat korang. Tak larat. Sakit perut. Macam senggugut. Tapi nak layan anak kan. Dah buat Lego ya? Wah, pandainya dah buat bunga cantiknya. Dah punya. Tu. Dah. Jom, dah siap dah. Jom, bye-bye. Bye-bye. Tahu? Hai, tidak. Hai, tidak. Ha, ni my flat. Ha, ni kaki. Kat sini ada buat apa tu? Mas main Lego. Ada. Kalau jangan pakai tangan. Betul. Hai. Dah sampai bawah dah. Best ke? Best ke?
Okey korang, itu saja untuk kali ini di Legoland. Thank you korang tonton channel Izzy TV. Jangan lupa subscribe. Tadi masih tutup. Kat ni pun ada kolam.